Alright guys, setelah Malaysia kalah 3-1 kepada Vietnam semalam, maka berakhirlah perjuangan Harimau Malaya untuk ke Asian Cup. Tapi sebelum lawan Vietnam pun kita memang dah tahu yang Malaysia ni memang dah terkeluar kan. So ini hanyalah sekadar pelengkap jadual. Maka berakhirlah perjalanan kita ke Piala Asia. Malaysia kalah 3-1 kepada Vietnam. Apa benda ni weh? Tak tahulah apa lagi yang nak dikatakan. Sebagai fans, kita mengharapkan jalan cerita yang lebih manis. Perbezaan Vietnam dengan Malaysia hari ini, mereka lagi klinikal dan lebih teratur transition dari serangan kepada defense. Sebenarnya Harimau Malaya memulakan game dengan bagus dan mencipta seingat abang 3 peluang yang boleh menghasilkan gol. Malangnya kita tak cukup klinikal. Walaupun Vietnam menjaringkan gol pertama dari sepakan penjuru yang cantik, kita masih lagi boleh fight untuk comeback. Masuk second half, 2 kesilapan hilang bola di kawasan tengah dengan mudah memberi back-to-back gol kepada Vietnam, dan dari situ memang susah lah untuk kita. Tapi abang tetap nak bagi kredit kepada beberapa pemain Harimau Malaya. Faizal Halim, respect bro. Dialah satu-satunya sumber serangan utama kita dari minit pertama. Shihan, world class save untuk percubaan awal Vietnam. Stuart Wilkins, satu midfield kita yang sentiasa cuba drive bola ke depan. Dan Quinton Cheng, what a player lah. Sejujurnya patut start game ini. Sedih memang sedih lah, tapi tak kisahlah. Menang ke kalah ke, Harimau Malaya tetap terbaik. Kita sentiasa di belakang korang demi lencana di dada. Tamatlah sudah Alkisah kami. Impian Malaysia nak membantai Vietnam terkubur. Sebaliknya, Malaysia yang kena titik sampai 3-1. Yang kelakarnya kena pula dengan tarikh semalam 31 hari bulan. Tak tahulah ada teori konspirasi ke apa, tapi Malaysia kalah 1-3 dengan Vietnam di rumah diorang. Jom kita sembang sikit pasal game ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. 5 minit pertama, aku rasa Malaysia bermula dengan sangat baik tau. Betul. Aku rasa player-player Vietnam pun terkejut dengan kita punya pressing, dengan kita punya intensity. Sehingga kan dalam 5 minit awal tu, boleh kata ada 2 percubaan daripada Malaysia. Okay, percubaan cantik daripada Dion Coles, satu lagi percubaan aku dah lupa. Tapi sayang tak gol bagi chip corner yang aku rasa tak patut pun. Aku tak dapat nak tengok balik full game sebab dekat highlight tak nampak corner tu datang macam mana. Tapi seingat aku, yang aku tengok semalam, itu adalah corner yang tak sepatutnya. Okay, dan Vietnam skor daripada corner tersebut. Macam mana boleh ada 3 baju kuning lawan dengan 2 baju merah tengah-tengah tu, tapi yang baju merah juga boleh dapat clean header masuk ke dalam gawang. So Vietnam leading 1-0 dekat half time. Second half, Vietnam semakin mengganas, tambah lagi 2 gol menerusi berada ni. Sekali lagi kesilapan midfield dan juga pertahanan yang sangatlah lemah, sangatlah barai, sangatlah mudah. Okay, another clean header. Aku tak tahulah, kalau dalam kotak penalti dapat cross tinggi, tandukan, player Vietnam memang boleh score. Player Malaysia memang tak boleh defend dengan baik tau. Nak cakap pasal gameplay untuk Malaysia, first half tu sebenarnya agak bertali arus juga sebenarnya. Dia macam rancak lah first half tu kan. Ada part yang Vietnam serang, ada part yang Malaysia serang. Even Faisal Halim dapat satu percubaan dekat first half, okay, yang mana dia cuba untuk chip bola tersebut tapi tak masuk ke dalam gawang. Even dalam second half pun dia dapat attempt juga. Aku rasa sangat-sangat sayang Faisal Halim tak dapat nak score malam tadi, sebab dia main sangat baik. Okay, dia bawa bola seorang-seorang je dia dekat depan tu nak buat semua benda, tapi dia tak cukup klinikal lah dalam game malam tadi. So brother ni mesti happy lah. Sebab apa? Waktu Vietnam kena bantai dulu, dia yang post kat story pasal tarikh ni, kira dia nak revenge balik dah, dan dia dapatlah revenge tu. Tapi nasib baik minit 60 dah 3-0. Aku ingatkan
ini boleh jadi 4-0, 5-0, 6-0. Ini boleh jadi lebih mengaitkan, lebih memalukan. Tapi minit 75 Malaysia dapat sepakan penalti dan Malaysia skor lah 1 gol. Jadi dia punya scoreline tu tak adalah memalukan sangat. Yang memalukannya apa? Ni memalukannya ni. Penyokong Vietnam tunjuk tifo ni. Korang boleh tengok. Tengok guys, tifo daripada penyokong Vietnam mengejek 7 pemain warisan palsu Malaysia guys. Ini memang viral guys. Dekat Malaysia sekarang viral benda ni. Tifo ni mana maruah kita, Mat? Kita diperlekehkan. Okey, tapi untuk penyokong-penyokong Vietnam, kalau nak buat tifo macam ni, buatlah besar sikit. Apa buat kecil macam tu. Even aku pergi tengok Chelsea tu hari, aku punya banner lagi besar, Mat. Okey, besarkan lagi. Lepas tu kau sebut sikit nama-nama yang patut dipersalahkan. Contoh TMJ ke, contoh FAM ke, kau tulis lah. Ini kau tulis macam ni je. Kau macam agak general. Kau tujukan kepada siapa kan. Okay, so itu untuk tifo banner yang agak cantik daripada penyokong Vietnam. Apa-apa pun aku tak tahulah bila next game untuk Harimau Malaya, apa kesudahannya. Kita kena ban berapa tahun ke apa ke, tak tahulah. Tapi at the end of the day, Harimau Malaya ni teruk macam mana pun, kita kenalah support. Betul. Itu saja guys. Assalamualaikum. Apa tengok 3-1 kena tahu. 3-1. Dapatlah sebiji bawa balik. Okey lah tu. Ada nak katakan tak okey juga main. Cuma tu je lah, kita hari Haiman tak ada guys. Ni yang masalahnya. Banyak kelonggaran bab kita punya pertahanan. Longgar betul guys. Apa Alah, Kenoha dah kalah dah tu 1-0 dengan Bulgaria. Nak kutuk kita lah tu. Apa dia orang ni kan. Sedih guys. Apa cerita? Malaysia kalah 3-1 ni kan? Hasrat Rafael Son nak balas dendam dengan Malaysia tu nampaknya dah tercapai dah. Dia skor 2 biji, confirm jalan dah berkepak dah tu. Main pula game 3-1 hari bulan, kena pula 3-1 ha. Kalau korang perasan, ketiga-tiga gol Vietnam semua daripada kepala. Nampak paling ketara skuad Malaysia kita tadi daripada segi hantaran lah. Banyak sangkut Mat. Lepas kena 3 biji tadi memang nampak player-player mental dah down lah. Nasib baik tak kena lauk. Impak kemasukan pemain-pemain gantian tadi, nampaklah ada semangat balik kita nak main dan kita dapat sebiji daripada penalti. Game ni adalah perlawanan yang terakhir dalam aksi kelayakan. Macam-macam drama yang berlaku dalam kelayakan kali ni. Kita kalah dekat kas, 2 perlawanan dibatalkan. Apa-apa pun pemain dah buat yang terbaik dan ini adalah permulaan untuk skuad Harimau Malaya kita bangkit lagi. Jap geng, saja je aku nak tanya korang ni, adakah projek untuk pemain warisan kita perlu teruskan? Cuba korang komen sikit. Alright guys, so tak perlulah kita nak tengok video-video banyak-banyak sangat. So sekarang ni aku nak ulas berkenaan dengan game malam tadi ya. Alright, Malaysia kalau tak ada game lawan Vietnam ni pun kita dah tahu memang Malaysia ni dah terkeluar daripada kelayakan Piala Asia setelah keputusan daripada CAS yang mengkonfirmasikan bahawa berlakunya pemalsuan dokumen dan 7 pemain tetap digantung selama setahun, cuma hanya bisa berlatih bersama kelab sahaja tapi tidak bisa bermain dan tidak bisa untuk mewakili Harimau Malaya. Jadi Malaysia turun dengan pemain yang ada sahaja. Banyak juga watak-watak utama atau pemain-pemain utama tak ada, seperti Arif Aiman ataupun pemain naturalisasi Bergson dan beberapa lagi pemain yang tidak ada bersama Harimau Malaya. Tetapi itu bukan alasan. Okey, kita pakai aja pemain apa yang ada. Okey, tanpa pemain warisan. Jadi bagi aku inilah dia level yang sebenar skuad Harimau Malaya. Memang kalah, memang sakit hati, memang menyakitkan, tetapi inilah hakikatnya. Okey, aku sebagai penyokong Harimau Malaya memang aku kecewa dengan apa yang berlaku sebelum ini, tetapi aku tetap sokong. Cuma sokongan tu dah tak ada macam dululah. Okey, kalau dulu masa yang Malaysia menang lawan Vietnam 4-0 kita sebagai fans Malaysia ni, kita ternanti-nanti, ui, bila lagi game Harimau Malaya ni, tak sabar nak tengok. Macam tu guys. Tapi semangat tu dah tak ada. Sebelum perkara ini berlaku, sebelum terbongkarnya pemalsuan dokumen, sebelum ini penyokong-penyokong Harimau Malaya memang berkobar-kobar, memang tak sabar-sabar untuk menantikan game yang seterusnya yang melibatkan Harimau Malaya, sebab kita nak tengok lagi 7 pemain warisan ni main. Itu sebelum
penipuan itu terbongkar. Tapi selepas terbongkar dan selepas memang terbukti ada individu yang telah memasukkan dokumen, semuanya hancur. Tapi itulah macam yang aku cakapkan, sebagai fans Harimau Malaya, sebagai warga negara Malaysia, macam mana pun kita tetap harus menyokong. Sebab bukan pemain yang ada sekarang ni, mereka tak bersalah tau. Mereka tahu walaupun kita dah terkeluar, mereka tetap berjuang. Aku respect lah kepada pemain-pemain yang ada sekarang ini. Okay, mereka tetap berjuang walaupun mental dah down, sebab dah tak ada semangat nak main kan. Kita dah tahu kita tetap terkeluar, tapi dah tak ada semangat nak main. Jadi pada pemain-pemain inilah yang kita harus beri penghormatan yang tertinggi lah. Alright. Jadi bagi aku jujur lah, tanpa 7 pemain warisan ataupun tanpa pemain warisan lah, ini sahajalah level Malaysia. Okey lah, 3-1 nasib baik ada 1 gol lah. Kalau 3-0 tu nampak sangat macam dibantai lah. At least adalah 1 gol kan. Yalah, memang kecewa, memang sakit hati, tapi seperti mana yang aku cakapkan, inilah faktanya. Ini sahaja level Harimau Malaya tanpa pemain warisan. Jadi aku tak tahu lagi apakah perancangan skuad Malaysia ataupun FAM di masa akan datang. Sebab FAM sekarang pun semuanya dah dibubarkan. Okay, Exco semua pun dah letak jawatan. Jadi ini yang aku cakap ni di masa hadapan lah. Apakah yang akan berlaku, apakah perancangan, adakah masih lagi akan meneruskan mencari pemain-pemain warisan yang betul-betul warisan, bukan yang fake. Jadi aku harap FAM jadikan ini sebagai pengajaran lah. Dan sampai sekarang kita pun tak tahu siapakah individu yang betul-betul bertanggungjawab sampai sekarang ni guys. Alright. Dan AFC memang dah bagi hukuman kepada Malaysia. Okay, mungkin tak ada pengantungan, tetapi hanya pemotongan mata. Kalau daripada FIFA kita tak tahu lagi akan adakah pengantungan selama bertahun-tahun. Itu kita tak tahulah ada ataupun tidak. Jadi ya, memang aku sebagai fan Malaysia sedih, tapi aku respect kepada pemain-pemain yang berjuang semalam ya. Respect kepada pemain-pemain tersebut. Okay, ada jugalah pemain-pemain yang sepatutnya aku rasa tak patut ada dalam kesebelasan utama, tetapi coach menurunkan pemain tersebut. Aku pun tak faham kenapa coach panggil pemain tersebut. Dalam kelab pun dia jarang diturunkan guys, tetapi dipanggil lawan Vietnam dan diturunkan dalam kesebelasan utama. Pelik juga tu, memang aneh. Alright, tapi tak apa-apalah, benda semua dah berlaku. Okay, secara resminya Malaysia pun memang dah terkeluar. Jadi aku hanya tunggu dan lihat saja apakah perancangan FAM di masa hadapan. InsyaAllah semoga ada yang terbaik lah. Okay, ada yang terbaik. Selepas perkara ini berlaku, selepas ribut, selepas kehancuran, mungkin akan ada sinar mentari, mungkin akan ada pelangi di masa hadapan. InsyaAllah.